Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Kabsyah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari dia dengar Abu Musa ni sahabat. Abu Musa satu hari khutbah atas mimbar. Dia kata dia dalam khutbah tu Abu Musa, dia kata atas mimbar Abu Musa ni kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata innama sumiyal qalbu min taqallubih. Nabi kata dinamakan hati itu qalbu kerana hati itu duk bolak-balik. Sak ya, sak tak. Sak yes, sak no. Sak okey, sak tak okey. Tu hati. Kerana hati ni dia tak tetap, dia duk bolak-balik, dia duk ubah-ubah pendirian. Kerana itu hati dipanggil qalbun. Dia kata dipanggil benda yang boleh duk bolak-balik. Dia kata innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Nabi SAW kata diumpamakan hati ni macam rishah. Rishah ni apa tuan-tuan? Feather, bulu ayam tu. Dia kata kalau nak diumpamakan hati manusia ni macam sehelai bulu ayam yang digantung bulu ayam selai itu di ranting pokok. Dia kata yuqallibu harih zahran li batnin. Bila angin puput, pusing bulu ayam. Itulah umpama hati manusia. Dulu kawan, sekarang musuh. Itu disebut, perumpamaan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna fil jasad mudghah. Nabi kata dalam badan manusia ni ada satu komponen, satu benda, yang benda ni mudghah. Dia seketui darah, segumpai darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau ketui itu baik semua badan, daripada ujung rambut ujung kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau ketui darah itu rosak, lingkup satu badan. Ala wahiyal qalb. Nabi kata ketahuilah benda tu ialah hati. Hati kalau baik kita, bagi dia jadi baik. Kalau dia jadi baik, Nabi kata idza salahat salahal jasadu kulluh. Satu badan kita nanti jadi baik. Kita nanti lepas daripada macam-macam sifat tak elok hati ni. Kita lepas daripada riak, daripada ujub, daripada sum'ah, daripada ego, daripada degil, daripada sombong, daripada takabur, daripada bongkok, daripada besar diri, daripada cakap besar. Semua ni kita boleh buang kalau hati kita baik.